Jadi orang mengadu aircon dia tak sejuk. Belah sini sejuk, belah sini sejuk, belah sini tak sejuk, belah sana tak sejuk. So lain masalah. Lepas tu dia minta tolong servis. Dah sampai masa dah. So kita datang buat servis minyak enjin dengan minyak gearbox. Dua ni kita servis. Masa yang sama free check lah, PCT inspection masalah aircon ni. Ini setting untuk aircon master punya masalah. Terus sekali ada masalah, I stop. Abang dia cakap start stop dia kalau Mazda panggil I stop. I stop. 3 masalah yang datang. So model dia ada semua motor macam IS30 ke? Tak pasti, tengah check. Itulah sebab aircon sebelah panas, sebelah sejuk, ataupun gas tak cukup, kita check pakai scanner. Itulah yang betul kan. So aku pun pelik, kenapa orang pilih Mazda untuk beli kan. Lepas tu sembang dengan Abara tadi, rupanya orang beli Mazda ni sebab teknologi enjin dia Skyteam. Kebanyakan orang dia target untuk beli kereta Jepun tapi nak yang ada premium sikit. Dia tak nak premium macam Merc mahal sangat. So Mazda adalah pilihan yang baik. Lagi-lagi market kat Malaysia memang cari SUV ataupun cerita macam X50, L50, S70. Itu target audience kat Malaysia lah. Kebanyakan yang suka kereta-kereta macam ni. Mazda CX-5 memang pilihan yang baik untuk family car. Voltage management. So kita started bateri tahun lepas nampak 2024. Petrol ke diesel? Diesel sebab heater. So nampak lah model. So 1,000 jangan lupa jangan tukar spark plug. Yes betul. Tak ada spark plug diesel. Ni pattern Merc, ni pattern Audi, ni pattern Merc. Gas tak cukup, kita top up kat sini. So gas tak cukup, dah top up. So masalah sekarang ni adakah ada bocor kat tu punya sistem gas aircon? Tidak tahu lagi, nantikan. Satu-satu masalah aircon. Pasal videonya panjang sangat. So I stop tu nantilah kita buat video lain. Okay. Kalau ada masalah aircon boleh save video ni. Dan yang mana yang belum follow dan like kita punya post, buatlah benda tu, kan baik. Support kita orang. Okay. Toyota review specialist. This one. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Kompak. Toyota review specialist. Sorry lagi.